Bayangkan memiliki SUV mewah berprestasi tinggi bernilai 2.8 juta ringgit yang hanya ada 25 unit di dunia, atau sebuah beg tangan ikonik bernilai lebih 120,000 ringgit yang melambangkan status dan keanggunan. Airil Zafril dan Wawa Zainal membuktikan kemewahan tiada had dengan kejutan luar biasa mereka untuk pasangan masing-masing. Dari Brabus 900 Rocket Edition hingga Hermes Kelly, hadiah ini bukan sekadar simbol cinta tetapi juga penyataan gaya hidup serba eksklusif. Di sini admin senaraikan 5 benda mahal Wawa Zainal yang ramai tak sangka. Nombor 5. Brabus 900 Rocket Edition in Grey. Menurut video di Instagram Airil Zafril, dia telah berkongsikan video membuat kejutan dengan menghadiahkan sebuah kereta mewah jenama Brabus sempena hari ulang tahun isterinya, Wawa Zainal. Kereta tersebut adalah Brabus 900 Rocket Edition in Grey. Menurut laman web motorcar, harga bagi Brabus 900 Rocket Edition in Grey bermula sekitar RM2,800,000. Namun, harga boleh berbeza bergantung pada tahun pembuatan, keadaan kereta dan spesifikasi tambahan. Brabus 900 Rocket Edition ialah SUV mewah berprestasi tinggi yang dihasilkan secara terhad kepada 25 unit sahaja. Berdasarkan Mercedes AMG G63, kenderaan ini dilengkapi enjin V8 4.5 liter twin turbo yang mampu menjana 900 metrik horsepower dan torque maksimum 1250 Nm. Ini membolehkan ia memecut dari 0 hingga 100 km per jam dalam masa 3.7 saat dengan kelajuan maksimum dihadkan secara elektronik kepada 280 km per jam. Ciri unik lain termasuk kit badan lebar gentian karbon, sistem egzos keluli tahan karat dengan kawalan injam dan rim tempar 24 inci Brabus Monoblock Z Platinum Edition. Reka bentuk agresif dan prestasi luar biasa menjadikan model ini pilihan bagi mereka yang menghargai gabungan kemewahan dan kelajuan. Nombor 4. Lamborghini Aventador LP740-4. Menerusi video di Instagram Wawa Zainal, dia telah memuat naik sebuah video menghadiahkan sebuah kereta mewah jenama Lamborghini untuk suaminya sempena menyambut ulang tahun untuk suaminya, Airil Zafril. Kereta tersebut adalah Lamborghini Aventador LP744. Lamborghini Aventador LP744S ialah sebuah kereta super yang menonjol dengan reka bentuk aerodinamik agresif dan prestasi luar biasa. Dikuasakan oleh enjin V12 6.5 liter yang menghasilkan 730 kuasa kuda. Ia mampu memecut dari 0 hingga 100 km per jam dalam masa 2.9 saat dan mencapai kelajuan 180 maksimum 350 km per jam. Ciri unik termasuk sistem steering 4 roda dan suspensi aktif yang meningkatkan pengendalian dan kestabilan. Penggemar kereta menyukai Aventador LP744S kerana gabungan prestasi tinggi, teknologi canggih dan reka bentuk yang memukau. Harga Lamborghini terpakai di Malaysia bermula sekitar RM2,300,000, namun harga boleh berbeza bergantung pada tahun pembuatan, keadaan kereta dan spesifikasi tambahan. Nombor 3. Hermes Mini Kelly White Epsom Leather with Gold Hardware. Menurut gambar di Instagram Wawa Zainal, dia telah memuat naik sebuah gambar mengenakan pakaian tradisional moden bersama beg tangan yang terlihat sangat mewah dan eksklusif. Beg tersebut adalah Hermes Mini Kelly White Epsom Leather with Gold Hardware. Beg Hermes Mini Kelly dalam kulit Epsom putih dengan perincian emas adalah simbol keanggunan dan eksklusiviti. Beg ini dikenali kerana saiznya yang kompak, reka bentuk yang minimalis dan kemasan kulit Epsom yang tahan lasak tetapi ringan. Kulit Epsom memberikan tekstur halus yang mengekalkan bentuk beg ini dengan baik sambil menambahkan sentuhan mewah. Perincian logam emas menambah elemen sofistikasi,
menjadikannya pilihan yang sangat diminati oleh pengumpul dan peminat fashion mewah. Beg ini sering digemari kerana ia mudah dipadankan dengan pelbagai gaya dari casual hingga formal dan menjadi lambang status yang diiktiraf di seluruh dunia. Menurut laman web kabinet private, harga bagi beg tangan ini adalah sekitar $34,764 Amerika yang bersamaan dengan $155,568. Nombor 2. Hermes Birkin 30 Cray Epsom Leather with Palladium Plated Hardware. Menurut YouTube Mirzan Johor, iaitu pemilik kepada sebuah syarikat jualan beg berjenama yang dikenali sebagai Icon Lux, dia dilihat sedang review beg Hermes milik Wawa Zainal yang dilihat sangat ikonik dan elegan. Beg tersebut adalah Hermes Birkin 30 Cray Epsom Leather with Palladium Plated Hardware. Hermes Birkin 30 dalam warna Cray diperbuat daripada kulit Epsom yang tahan lasak dan ringan, dilengkapi dengan perkakasan bersalut palladium yang menambah sentuhan elegan. Warna Cray yang menyerupai kapur putih memberikan penampilan yang bersih dan serba boleh sesuai untuk pelbagai gaya dan acara. Kulit Epsom dikenali kerana teksturnya yang berbutir halus dan keupayaannya mengekalkan bentuk, menjadikannya pilihan popular di kalangan penggemar fashion. Saiz 30 cm menawarkan ruang yang mencukupi untuk keperluan harian tanpa mengorbankan gaya. Menurut laman web luxury vintage, harga bagi beg ini adalah sekitar $109,198 Amerika Syarikat bersamaan dengan $62,800 Malaysia. Nombor 1. Hermes Kelly 25 Epsom in Black. Kemudian pada video penerangan oleh Mirzan Johor, dia telah mendedahkan beg Hermes Birkin Wawa Zainal yang dikatakan sangat berprestij dan versatile. Beg tersebut adalah Hermes Kelly 25 Epsom in Black. Hermes Kelly 25 Epsom in Black dengan perkakasan emas adalah beg tangan mewah yang memancarkan keanggunan dan kecanggihan. Diperbuat daripada kulit Epsom berkualiti tinggi, beg ini menampilkan reka bentuk selia yang memberikan struktur tegas dan bentuk yang lebih kotak. Perkakasan emas menambah sentuhan kemewahan, manakala warna hitam klasik memastikan keserbagunaan dalam pelbagai gaya fashion. Ramai yang menyukai beg ini kerana kualiti buatan tangan Hermes yang tiada tandingan, reka bentuk ikonik dan status simbol yang dikaitkan dengannya. Menurut laman web Sotheby's, harga bagi beg ini adalah sekitar $29,000 Amerika Syarikat bersamaan dengan kira-kira $129,717. Jadi itulah koleksi-koleksi mewah milik Wawa Zainal, dari Brabus 900 Rocket Edition hingga beg Hermes yang ikonik. Setiap hadiah mencerminkan betapa hubungan mereka dihargai dan diraikan. Namun lebih penting daripada nilai hadiah adalah makna di sebaliknya, iaitu kasih sayang, penghargaan dan usaha untuk membuat pasangan berasa istimewa. Jom komen, hadiah eksklusif apa akan korang pilih untuk insan tersayang dan kenapa? Komen pendapat anda di bawah. Thank you.